Sepasang suami isteri dijatuhi hukuman penjara sehari dan denda RM400 oleh Mahkamah Magistrate di Melaka selepas mengaku bersalah mencuri beberapa barangan termasuk minuman keras dari sebuah pasar raya di Cheng 2 tahun lalu. Tertuduh, Tengku Azman Tengku Jalal dan Siti Nurulaini Johari membuat pengakuan itu di hadapan Magistrate Nur Afikah Radiah Zainuddin pada Selasa. Mengikut pertuduhan, pasangan berkenaan didakwa bersama-sama mencuri pelbagai barangan, termasuk 12 unit WC perekat seberat 1.666 gram, 5 ekor ikan cencaru, 2 jenis deodoran, kicap dan 4 tin minuman keras bernilai keseluruhan RM70.69. Timbalan Pendakwa Raya, Hanis Aliyah Ahmad Kamarul Najib memohon hukuman setimpal dikenakan terhadap kedua-dua tertuduh. Bagaimanapun, peguam yang mewakili mereka, Amritpal Singh merayu agar hukuman diringankan kerana ia merupakan kesalahan pertama pasangan itu. Mahkamah kemudian menjatuhkan hukuman penjara 1 hari dan denda RM400 atau 2 bulan penjara jika gagal membayar denda.